trending dan terkini di Dagang News. Malaysia kini berada di ambang revolusi sistem tol menuju ke arah Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Tiada lagi palang, tiada lagi henti, hanya perjalanan lancar, terus ke destinasi. Tetapi ini bukan sekadar soal teknologi, ini soal pengalaman pemandu. Dan buat pertama kali, kerajaan tidak lagi menjadi penentu siapa yang menang. Sama ada RFID, pengecaman nombor pendaftaran automatik, ANPR, atau gabungan keduanya, matlamatnya satu, sistem tol tanpa gangguan. PLAS kini menguji teknologi ANPR di 9 plaza tol, melibatkan 78 lorong. Ujian sebenar dalam hujan, kabus dan trafik padat. Yang penting, setiap konsesi lebuh raya kini bebas memilih teknologi mereka sendiri, asalkan kos ditanggung dan sistem berfungsi untuk pengguna. Ini menandakan berakhirnya era monopoli. Kini, syarikat bersaing atas prestasi, bukan hubungan. Just Go dibangunkan oleh kepakaran tempatan dengan sokongan PLAS, menggunakan infrastruktur sedia ada, tanpa kos tambahan kepada kerajaan atau pengguna. Namun, sejarah RFID mengajar kita, teknologi yang belum matang boleh menimbulkan kekeliruan. MLFF kali ini mesti lebih telus, lebih bersedia. ANPR pula bergantung kepada kamera dan AI, dan cabarannya nyata. Tapi potensinya besar. Just Go menyatakan bahawa ia mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi, PDPA, dan memastikan semua data pengguna disimpan dengan selamat. Namun rakyat perlu tahu bagaimana data digunakan, siapa yang mengendalikannya, dan apa langkah perlindungan yang disediakan. Buat masa ini, palang dan sistem sedia ada dikekalkan sebagai pelindung jika berlaku sebarang kegagalan. Malaysia kini berada di titik penting dalam evolusi sistem tol nasional. Apa yang berlaku antara Touch and Go dan PLAS bukanlah peperangan, tetapi ujian untuk menentukan siapa yang benar-benar memahami keperluan pengguna lebuh raya masa kini. Apabila setiap konsesi berlumba memperbaiki pengalaman pelanggan, menambah baik teknologi dan meminimumkan kesilapan, yang akhirnya menang ialah rakyat di belakang steering.